Ribut tropik keragut lebih 500 nyawa di Asia Tenggara, 4 juta terjejas, korban akibat banjir dan tanah runtuh di Asia Tenggara terus meningkat dengan lebih 500 kematian direkodkan di Indonesia, Thailand dan Malaysia susulan hujan lebat berpanjangan akibat ribut tropika jarang berlaku di Selat Melaka. Indonesia mencatat angka tertinggi dengan 336 kematian, diikuti Thailand, 170 dan Malaysia, 2, manakala lebih 4 juta penduduk terjejas di seluruh rantau. Usaha menyelamat masih dipergiat, terutama di kawasan terpencil di Sumatera Barat dan Selatan Thailand yang paling parah dilanda musibah. Paras air mula surut, namun beratus-ratus masih hilang dan ratusan ribu penduduk terpaksa dipindahkan. Thailand melaporkan bencana terburuk dalam sejarah moden mereka apabila bandar Het Yai menerima 335 mm hujan dalam sehari, rekod tertinggi dalam 300 tahun. Di Malaysia, sekitar 24,500 mangsa masih berada di PPS, manakala lebih 6,200 rakyat Malaysia telah dipindahkan dari Thailand. Kementerian Luar turut mengeluarkan nasihat perjalanan kepada rakyat Malaysia di Sumatera Barat selepas seorang lelaki dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh.